Entah khabar tu. Muduk berasa muda semacam, muduk berasa mu lambat lagi. Sebab tu mu tangguh-tangguh nak mari masjid, mu tangguh-tangguh. Nak pula kau tanya, segar dia mu nampak Alhamdulillah amu tak ada penyakit. Hak 3 seraka tu tak ada. Sebab tu sejak hati semacam tu. Betul Allah Ta'ala kata, mu tak tahu, mu tu omong kau tak ada. Dulu orang panggil janin, papung beranak orang panggil baby, bayi. Lepas tu orang panggil budak, kanak-kanak. Lepas orang panggil remaja. Lepas lo ni jadi orang tua. Lepas tu lo ni orang dewasa. Lepas orang tua. Anak tunggu orang tua bakar. Tua bakar tak ada tuan-tuan. Nak orang tua berlaku depan ambo termasuk ambo. Nak tunggu bakar lah. Belum lagi tua gedor. Tak khabar. Pas sore, mari semula banyak. Selalu hamba royak dah kan, kita ni berada di ambang kematian. Hari-hari rezeki aku mari. Aku beri kamu rezeki melimpah ruah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gap dia lagi mu nak dustakan, gap dia aku tak kamu. Mu nak kata tak ada kereta mari masjid. Mu nak kata tak ada kenderaan tak boleh mari masjid. Mu nak kata gelap mari masjid. Mu nak kata tak sihat, mu nak kata kau tu kata kau ni, gap dia lagi aku tak kamu. Hari-hari tak putus-putus. Ni kabar-kabar aku beri nikmat. Mu boleh meneruskan kehidupan, boleh meneruskan kerja-kerjamu, boleh berurusan dengan anak bini dan sebagainya. Kabar-kabar mu tak terima kasih kat aku. Tapi mu pandai kecek. Mu pandai. Kalau awak kuliah, mu tak dengar mu berasa mu pandai pada orang. Wak marilah tok guru mana, setara mana pun. Sudah semaya turun. Jangan wil kat tabiat gitu tuan-tuan. Kita mari rasa kesombongan. Ambo tak apalah, moga ambo tak mengaji tinggi lah mana. Lebar ambo ni lebar bawah-bawah gitu. Wak mari anak tok guru tu, wak mari anak tok guru ni, wak mari cucu orang alim dan sebagainya. Tak mari juga kita.